Saya nampak diri saya dalam versi mereka lah. Orang cakap macam mana saya boleh survive dalam usia muda bila tim yang besar, jauh daripada tim saya kat Kuching, mereka kat Melaka, kat Brunei, kat Semenanjung. Sebab I think one of my strength is saya hidup dalam keadaan, saya biasa hidup dalam keadaan uncomfortable. Saya kehilangan ibu seawal darjah 5, dah start uncomfortable lah. Kemudian form 1 masuk asrama, new surrounding, tukar lah. Baru nak selesa form 1 duduk asrama, ayah tukar sekolah, form 4 pergi ke sekolah lain juga. I have to adapt myself again. Baru habis SPM, ayah hantar pergi Penang, study 3 tahun. Another new challenge. Habis diploma, ayah kata jangan balik rumah selagi tak ada degree. Baru dalam result, settle Penang, terus masuk degree. Another uncomfortable. So I think that is my strength on how I can adapt myself and guide my team sampai kejadian hari ini. Walaupun dalam keadaan part-time full-time macam tu lah. Alright? Apa yang saya nak is Arman, Aaron, Altamis, satu hari nanti mungkin dia akan wariskan public goal ni. Dia akan tanya, ayah, daddy, how the hell you do this? Dan macam mana ayah buat kan? Dan kenapa daddy tak pernah mengalah? Because nak naik ni confirm jumpa cabaran. Takkan tak jumpa cabaran. Mesti jumpa cabaran. But how we can face the problem? Tak semua orang sanggup hadapi masalah. Dan saya nak jawapan saya satu hari nanti kepada mereka bertiga nanti. Baru korang tahu. Daddy teruskan supaya korang tahu apa itu perjuangan. Apa maksud perjuangan? Never say stop. Never say never. Kita akan berjaya selagi mana kita tak give up. Ingat benda ni. Kita confirm berjaya selagi mana kita tak stop. Dan last but not least, saya bersyukur sangat sebab berada dalam circle public goal ni. Dan saya memang jujur saya kata saya memang tak pernah terfikir terlintas niat di hati untuk buat public goal betul-betul sebelum ni. Until lihat kejayaan orang lain, lihat kejayaan Cik Zul, kejayaan Cik Syukur. Sebab tu penting untuk kita hadir ke event besar-besar ni. Supaya apa? Supaya kita tahu kita buat decision untuk buat betul-betul. Contoh macam mana saya nak decide saya nak dapat business class untuk last year sebab Cik Syukur kata duduk ekonomi sangat sakit, pinggang belakang sakit, kan semua benda sakit kan. Macam tu juga macam mana nak jadi diamond. Saya nak jadi diamond. Kita kena buat decision. Dan paling penting satu lagi yang saya nak share kat sini lah, pentingnya untuk hormat kepada guru kita. Okay, dalam hal ini guru kita Cik Syukur Hashim, hormat kita, hormat sepenuh hormat dia. Apa yang dia cakap kita dengar, kita buat sungguh-sungguh. Sama je dengan Datuk Datuk Sri Luis Saya rasa dalam public goal tak banyak dealer public goal yang belanja Datuk makan. Tak ramai. Datuk pergi Kuching, nak buka branch Kuching, saya bawa dia pergi makan tempat sedap. Dia order 2 ekor ayam sedap, tak pernah saya tengok orang makan ayam banyak. 2 ayam. Ayam penyet. So saya kata, sorry Datuk, I have to go to toilet first. Saya pergi toilet, saya bayar, saya duduk. Dan jadi bila Datuk suruh Kenneth bayar, Kenneth pergi ke kaunter, Kenneth datang macam muka takut. Datuk! Belum Datuk lagi datang. Someone pay for us. Dan apa yang berlaku selepas itu akhirnya jadi diamond hari ini. So I think this was for today. InsyaAllah kita akan bersama dengan jumpa lagi di tahun akan datang. Dan saya doakan semua berjaya di dunia akhirat. Dan saya nak buat satu benda yang tak pernah lagi orang buat. Kita nak buat Mexican wave, boleh? Tahu tak Mexican wave?
Mexican wave maksudnya contoh daripada row ni, ikut urutan. Kiraan 1, 2, 3. Disambut dari belakang ke depan, belakang ke depan. Boleh? Okay, ready? Kita buat ready? 1, 2, 3. Kan? Okay, depan sini kan? Okay, sambung. Biasa dulu. Okay, sambung tekan. Okay. Itu biasa. Okay, last. Okay, ready? Dah tahu apa nak buat kan? Okay, ready? 1, 2, 3. Sambung belakang. Sambung depan. Okay, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Lagu nomor 4, 5-star diamond Tuan Haji Hafizul Hakim bin Muhammad Jesa dan Tuan Ali Farafini binti Abdullah. Ladies and gentlemen, we approach the pinnacle of this afternoon's mega diamond recognition ceremony. Kita ada satu lagi pasangan untuk diraihkan bersempena dengan hari yang cukup bersejarah ini, di mana kita telah dengar daripada Datuk Seri juga bahawa mereka telah mencipta kejayaan luar biasa dalam masa yang cukup singkat. Their rise to the public gold ranks is legendary. From pearl, they leap straight to emerald and now to diamond. What normally takes 10 years for many leaders, they achieve in less than 5. A truly remarkable piece of mastery, compressing time to accelerate their success. Kita singkap rahsia di sebalik kejayaan mereka terlebih dahulu melalui video ini. Anak kepada Bernaga Sayur dan anak ketiga daripada 5 beradik. Sejak kecil sudah terdetik impian mahu hidup lebih baik daripada apa yang dilihat di sekeliling. Pada usia 22 tahun, dengan hanya berbekalkan sebuah beg, berhijrah ke Kuala Lumpur, bermula sebagai sales coordinator, malah pernah menjual daur alam dari pintu ke pintu. Di situ beliau belajar menerima penolakan, membina keyakinan dan mengasah jati diri hingga akhirnya terjebak dalam dunia sumber manusia. Kerjaya beliau mendaki dari jawatan kerani hinggalah pada awal 30-an mengetuai jabatan sumber manusia. Dipertemukan jodoh dengan anak saudara tentera Tuan Ahmad Fuad. Bersama suami, beliau sepakat mencuba berbagai bisnes di samping kerja makan gaji. Hasil usaha itu, beliau berjaya memiliki rumah sendiri sebelum usia 25 tahun melalui program Rumah Pertama Selangor. Berbagai bisnes diusahakan hingga berjaya unlock 1 juta tunai, tidak termasuk aset-aset lain, dan tunai 1 juta itu mempunyai lebihan berjumlah RM30,000. Wang itu digunakan untuk membeli 150 gram emas bernilai RM28,000 sekaligus menjadi priority dealer public gold. Dengan berbekalkan pengalaman hampir 20 tahun makan gaji dan berniaga, membuka mata betapa mudahnya bisnes public gold jika tahu caranya. Sejak dari tahun pertama, beliau berjaya unlock percutian mewah percuma ke destinasi impian antaranya Dubai, Itali, Jepun, Swiss hingga ke Cape Town. Rekod demi rekod dipecahkan, termasuklah 5 tahun berturut-turut bergelar champion personal sales.
Dan rekod termanis RM36 juta personal sales dalam tempoh setahun. Pada tahun keempat beliau bersama Robin Gold, pendapatan beliau telah mencecah lebih RM1 juta setahun. Melalui platform ini, beliau berjaya membeli sebuah kenderaan Vanfire secara tunai dan memiliki 4 lagi hak tanah. Kondominium di Pantai Balut, kondominium di Melaka, unit Soho di Segitiga Emas KLCC, dan banglo 2 tingkat bernilai hampir RM3 juta. Istimewanya, beliau telah melahirkan lebih 40 founder master dealer dan unlock gelaran diamond hanya dalam tempoh 5 tahun. Tak pernah sehari pun beliau tidur tanpa memikirkan perkembangan TKL Empire. Impian beliau mahu menjadikan semua dealer yang bersama beliau agar memiliki pendapatan minimum RM1 juta setahun. Bagi beliau, TKL Empire adalah segalanya. Beliau bekerja melebihi 18 jam sehari untuk memikirkan gerak kerja demi perkembangan TKL Empire. Bagi beliau, itulah lambang cinta beliau terhadap tim yang mempercayai bimbingannya. Kejayaan beliau bukanlah daripada usaha diri semata-mata. Ucapan terima kasih kepada Datuk Seri Louis Eng dan Datuk Seri Yvonne Lim yang menyediakan platform bisnes yang terlalu mudah untuk semua dealer berjaya. Semua dealer Public Gold, doa ibu dan restu suami. Tak lupa juga kepada dealer pertama Public Gold yang telah menjadi aspirasi laluan kepada semua dealers dalam Public Gold, iaitu Tuan Syukur Hashim dan Puan Junaina. Teristimewa buat TKL Empire. Freedom melalui bisnes Public Gold. Hari ini, perjalanan yang bermula dengan sebuah beg dari kampung yang membuktikan Ladies and gentlemen, what an amazing story! And now, the unwavering determination and strategic leadership has earned them an impressive 23 Founder Achiever Award points. And their success doesn't stop there. This year marks their 6th consecutive Public Gold Leadership Seminar, where they proudly qualified as business class qualifiers. Tuan-tuan dan puan, dengan itu, manis menjemput sekali lagi yang berbahagia Datuk Seri Louis Eng dan Datuk Seri Yvonne Lim untuk tampil ke pentas. GGBO sekalian, sama-sama kita berikan 5-star diamond Honda Vicky Ramli dan Abang Fuad bin Muhammad Arif.
the 5-star diamond certificate. And Datin Sri to present the bouquet of flowers as we record our first photograph. Congratulations, and now we'd like to invite to the stage to kindly join the celebrations. Upline, Million Star, Triple Diamond, Tuan Muhammad Zulkifli bin Shafi'i, to kindly take his position on stage as we get set for the 5-star Diamond Portrait Reveal. Dipersilakan Puan Maria dan Tuan Ahmad Fuad dengan kiraan 3, 2, 1. Dan Majlis mengucapkan setinggi-tinggi tahniah dan seterusnya terima kasih kepada Million Star, Triple Diamond, Tuan Muhammad Zulkifli bin Shafi'i di atas kesudian bersama di pentas. Seterusnya Majlis menjemput keluarga yang dikasihi untuk turut sama di pentas bagi meraihkan momen bersejarah ini. Dipersilakan. Dan seterusnya, tuan-tuan dan puan hadirin sekalian, majlis menjemput Datuk Seri dan Datin Seri untuk menyampaikan cek Bungalow Fund RM500,000, Luxury Car Fund RM50,000 dan juga FA Achiever Bonus RM54,000, keseluruhan RM604,000. Terima kasih diucapkan kepada ahli keluarga sekalian. Terima kasih kepada Datuk Seri dan Datin Seri di atas persidangan bersama-sama. Dan terima kasih kepada guru yang membimbing upline 6-star Triple Diamond Tuan Muhammad Zulkifli bin Shafi'i. Dan dengan itu, tuan-tuan dan puan hadirin sekalian, sama-sama kita dengarkan kisah dan kunci kejayaan di sebalik dua insan yang cukup istimewa ini. 5-star Diamond, Puan Maria binti Ramli dan Tuan Ahmad Fuad bin Muhammad Arif. Datin Sri Imbon Lim, Maha Guru Syukur Hashim dan Kak Jun, Tuan Amran kami, ayah kepada suami saya dan atuk saya, Tuan Zulkifli, Barisan Diamond, sahabat saya Cik Afrizul dan Puan Miza dan juga Mama, Mr. Jerry dan isteri, JC, Mr. Harrison dan semua barisan, leaders FMD dan bakal-bakal Diamond. So, saya tak boleh sebut semua tuan-tuan. 2 tahun lepas ini, tahun ketiga berturut-turut kami berada di atas pentas ini. Alhamdulillah dalam tempoh 3 tahun unlock Diamond, in total 5 tahun berada dalam festival minggu ini. Saya membesar lahir dekat Kedah, ada pun dekat Padang Lembu, saya dekat Padang Kerbau.
Anak ketiga peniaga sayur, humble started. Mak ayah saya, anak ketiga tak special tuan-puan. Sebab kita lahir dan membesar waktu mak dan ayah sedang membina hidup, kesibukan dengan adik-adik, menguruskan remaja iaitu abang di atas saya. Jadi saya membesar dengan kerja kuat lah. Umur 9 tahun, saya dah start ikut abah pergi niaga sayur dan biasa tertidur-tidur atas lori. Jadi dalam mindset saya sudah biasa bahawa kena kerja kuat. Jadi hari tu ada event yang TKL Empire buat. Ketika itu ramai yang approach anak saya tanya macam mana mama bekerja. Anak saya kata tak boleh nak break. Sebab mama ni dari 9 tahun dah bekerja kuat tuan-tuan. Sebab I always, every day I wake up, saya selalu ingatkan diri, you are not anyone in this world. You are not special. So you have to work hard. Sejak itu saya bekerja kuat. Dan tuan-puan, ketika saya bermula bersama dengan suami pada 20 tahun lepas, saya nak cerita saya bukan cerita yang paling sedih, tapi cerita saya cukup untuk mengingatkan bahawa kemiskinan itu tak best. Tadi tuan-puan tengok anak saya yang cantik tadi, dulu dia comot. Umur dia 2 tahun, baru nak pandai-pandai cakap, dan ketika itu lagi seminggu nak gaji. Orang miskin macam saya dan suami, seminggu lagi nak gaji, cukup makan untuk seminggu je tuan-tuan. Lepas tu lalu dekat sebuah gerai, suami saya naik motor pergi kerja, saya nak kereta sebab saya bawa dia lah. Jadi lalu dekat gerai, dia cakap belum depan kereta, Mama nak buah tuan-tuan. Nak buah, dia kata. Saya duit tak ada. Saya cakap nantilah, kedai kat depan kita berhenti. Dan lalu lagi sebuah kedai, Mama tu ada lagi sebuah kedai. Dia cakap dalam keadaan tak pandai lah tuan-puan, gagap-gagap, belak-belak. Saya cakap kat dia, nanti kedai kat depan tak ada parking. Banyaklah kali lalu banyak kedai, gerai, kita tak berhenti tuan-puan. Sebenarnya duit tak ada. Saya menipu anak saya. Dan sampai kat rumah dia cakap, alah, kita tak dapat nak makan buah. Waktu tu saya SMS, WhatsApp belum ada. Saya kata, we have to put up the end dekat sini. Miskin sangat menyakitkan. Anak saya bukan minta mainan tuan. Anak saya minta buah. Saya gagal sebagai ibu. Jadi saya tak nak miskin lagi. Dan saya terus buat keputusan bahawa saya dan suami kami kena buat pelbagai bisnes supaya kami tidak lagi miskin. Tuan-puan, hari ini cerita saya bukan cerita yang paling sedih. Tapi kenapa cerita saya didengari adalah sebab saya diamond. Sebab itu saya selalu cerita bila kita ada kesusahan, kita simpan kisah sedih kita. Sebab waktu kita susah, bila kita cakap ianya berbunyi rumutan. Bila kita dah berjaya, ianya berbunyi aspirasi. Alright, so jadi saya bukan orang yang bernasib baik tuan-puan. Bila saya masuk public goal, upline kami, Cik Zulkifli sedang melalui takdir dia. Tak dapat dihubungi lah. Tapi saya tak salahkan apa tuan-puan. Masing-masing ada laluan takdir di kehidupan masing-masing. Dan ketika itu zaman tidak ada FPX, emas kalau nak ambil 0.5 gram pun kena pergi ambil kat cawangan. Tak ada tuan-puan, tak ada JIT, tidak ada FPX. Ada seorang penyimpan emas ni, dia update dalam group. Dia kata dia seminggu je menabung emas, dekat dalam akaun dia dah ada floating 100 gram. Semua dalam grup ucap tahniah. Dan saya dealer baru seminggu tuan-puan. Saya tak tahu bahawa floating tu adalah available gram. Saya pun ucap tahniah. Seminggu kemudian dia bising dalam grup, dia kata public goal scam dia. Maria Ramli pun scam dia sebab gram dia hilang dari 100 gram jadi 10 gram. Tuan-puan, waktu tu saya naik kereta ambil cuti pergi ke Cawangan Bangi beratur sebab staf tak mampu nak jawab form. Sangat sibuk ketika tu tuan-puan. Tak ada help desk macam hari ni. Bila pergi kat sana, Roger bagi tahu saya, Mr. Roger, terima kasih. Dia kata staf tu dia upload receipt 10 kali. Receipt 10 gram yang sama. Tuan-puan, dalam perjalanan tu saya menangis sebab saya takut. Saya tak pernah orang panggil saya scammer. Cantik macam Jamilah Pujaan Yuhada ni. Mustahil scammer tuan-puan. Tapi saya tahu bahawa ini adalah sebahagian daripada part dan puzzle kalau kita bermula seorang. Sebab itu antara dream saya adalah saya mahu menyediakan environment untuk dealer dalam bimbingan saya ada support yang cukup supaya mereka tahu nak ikut kat bawah.
tanya, tak apa ke dealer dah ramai, boleh ke? Ketika saya bermula, saya juga fikir benda yang sama. Dah ada champion dah dalam public good, Mahaguru Syukur Hashim dan Tuan Zulkifli. Dah ada champion dah. Tapi at the end kita kena percaya, semua kita ada takdir sendiri yang kita boleh tulis. Kalau kita fikir, oh hari ni dah ramai dealer, kita juga kena fikir, hari ni dah ada PJ Mall, hari ni dah ada PJ Jual, hari ni dah ada bisnes dekat Indonesia. Dulu tak ada tuan. The only one adalah public good, itu pun kena upload di CFPX ada. So jadi bisnes sekarang jauh lebih banyak, market lebih besar. Kita hanya boleh pilih dalam hidup ni tuan, sama ada kita nak melihat cabaran sebagai peluang atau melihat cabaran sebagai halangan. Bagaimana cara kita berfikir, itulah hasilnya tuan-tuan. Alhamdulillah hari ini saya telah melahirkan hampir 50 founder masa dealer, melahirkan founder masa dealer bukan lagi aim saya selepas itu. Aim saya adalah bawa 50 orang ke Budapest. Tahun pertama saya bawa 6 orang, kemudian after season, kemudian saya bawa 13 orang, tak ramai tuan-tuan tapi dia double. Tahun ni on track 28 orang. Dan hari ini saya tahu misi membawa orang dealer ke Budapest juga bukan misi yang besar. Misi saya hari ini adalah melahirkan next diamond. Sebab akan ada satu fasa di mana kita kawan adalah auto. Semua dalam dewan yang akan dapat tiket, semua dalam dewan yang akan FMB, semua dalam dewan ni akan saya memilih. Persoalan siapa yang berada dekat atas pentas untuk berucap. Itu saja tuan-tuan. Dan yang paling penting adalah jangan slow. Santai-santai tak sampai. Sehingga hari ini tuan-tuan, saya bekerja 18 jam. 4 jam je saya tidur. Kadang tadi pun 3:30 pagi saya dah bangun. Dan saya ingat saya orang paling rajin kat Malaysia tuan-tuan. Tak ada orang lain yang pukul nasi lemak pun dah buat live pukul 2:30 pagi tuan. Jadi kalau hari ni kita belum lagi bekerja sampai koyak rabak, ini kita is not there yet. Dan kita kena push ourselves sekarang. Sebab at the end of the day tuan-tuan, kalau kita compress dan kalau kita push, tidak ada yang mustahil. Semua orang boleh capai tuan-tuan. Okey? Dan sekarang tuan-tuan, saya nak beritahu dekat tuan-tuan, ada yang tanya saya tadi, Kak Lombok, apa you punya next? Saya kata next selepas melahirkan diamond, saya nak semua dealer merasa income 1 juta 1 tahun. Semua boleh capai sebenarnya. Formula dia ada, cuma buat dan tiru saja. Tak kira siapa pun kita, yang penting ketepikan perbezaan dan bekerja bersama-sama. 1 juta 1 tahun income adalah sangat kecil. Kerana Kak Lombok sejak pribadi bekerja ke arah sebulan pendapatan 1 juta. Sobat hari ini kita ada 60,000 dealer di seluruh dunia. Hari itu, saya cerita tentang saya beli LV dekat JLS. Cerita tu tak habis masa pendek. Saya geram. Saya nak bagi masa cakap. Saya geram. Jadi saya sambung tuan-tuan. Datin ajar saya beli LV lah. Datin juga ajar saya jadi Cinderella ni. Ketika saya pergi dekat Dubai, handbag dekat Dubai, LV sangat cantik. Saya ada satu design saya sangat suka. Tapi saya tak suka dekat salesperson dia. Saya tak beli tuan. Saya pergi ke Cape Town. Bila saya pergi ke Cape Town, salesperson tu design tak cantik, tapi salesperson tu bagus. Saya beli dekat dia. Meaning tuan-puan, LV yang sama, jenama yang sama, kenapa pergi beli kat Cape Town? Sehingga Dubai 2 kali? People don't buy product, people buy people. Sebab itu hari ini kita kena tanya diri, apa perbezaan kita dengan orang lain? Produk sama, Public Gold, Datuk Seri yang sama, Datuk Seri yang sama, Mahaguru yang sama.
Tapi sejauh mana kita buat, sebab sekarang prospek dekat luar sedang melihat nak beli LV dekat siapa. So jadi hari ni tuan-puan, kisah LV tu biasa je lah. Sekarang sebenarnya cerita tu dah biasa. Ada juga tadi yang tanya saya, kalau nak income 1 juta sebulan nak buat apa? Tak tahu. Tak usah fikir dulu teman. Fikir bahawa capai dulu. Dapat insentif nak buang pun boleh. Dapat insentif keluar duit pergi bakar pun boleh. Tapi capai dulu. Kadang-kadang ada orang dia takut nak bina kekayaan sebab dia kata, alah, income 10,000 dah cukup. Dah cukup lah belanja. Tuan-puan, sebenarnya banyak benda yang kita boleh buat. Terutamanya untuk membahagiakan orang yang kita sayang. Saya dah tak ada ayah, tuan-puan. Saya cuma ada mak. Hari ni mak saya tak datang sebab minggu depan kami akan menunaikan umrah. Ini kali kedua saya bawa ibu saya hantar ibu saya menunaikan umrah. Hari tu dia pergi dengan kawan-kawan dia. Lepas tu selalu sebut seronoknya pergi Mekah. Kalau saya miskin, tuan-puan, saya cuma dengar je lah. Dalam hati tak boleh nak bawa mak. Tapi saya kata okey lah mak pergi dah lagi sekali. Kawan-kawan pun semua skru dah lutut longgar dia kata. Semua kawan-kawan sebab nanti 2 tahun kan. Kawan-kawan semua skru dah longgar, macam mana nak pergi? Mak pun tak boleh pergi dah. Tak apa mak, longgar kenapa? Sebab flight 6 jam. Tak apa, kita ambil business class. Sebab itu jangan fikir kaya nak buat apa. Sebab mungkin kita hanya cukup untuk makan je, atau rumah, atau kediaman, atau kenderaan. Tapi orang yang kita sayang, ada impian mereka yang belum tertunai, tuan-puan. Kalau ada seorang dalam keluarga kita itu adalah orang yang boleh memberi peluang kepada ahli keluarga kita, orang tu mesti kita, tuan-puan. Jangan fikir abang kita, bapak kita tak buat apa, itu hal dia. Adik kita tak usaha pun cukup-cukup makan dia je, itu hal dia. Kita mesti buat, tuan-puan. Mesti ada seorang yang mengubah generasi seterusnya. Dan hari ni, tuan-puan, anak saya yang kedua tak merasa apa yang kakak dia lalui. Jadi saya cerita kat sini supaya Akil dan Aulia faham bahawa nak membina apa yang dibina sekarang tidak mudah. Tapi ianya tidak mustahil. Kalau hari ni, tuan-puan, membina impian untuk bergelar diamond, jangan hanya membina impian semata-mata. Realisasikan doa dengan tindakan setiap hari, tuan-puan. Tuan-puan, the power of good words. Setiap hari saya dengar suami saya setiap kali solat, dia kata apa? Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah kami double diamond setiap tahun. Setiap hari dia solat 5 waktu, saya dengar dia doa macam tu. Jadi apa tugas saya realisasikan melalui tindakan. Dia tak boleh berdoa tak boleh berdoa. Jadi hari ni, jangan takut dina ramai. Tapi takutlah kalau kita tak buat yang terbaik. Jangan takut kalau tuan-puan tak ada upline pun. Sebab upline kita menjalani takdir hidup dia, kita menjalani takdir bisnes kita. Tuan-puan, yang membunuh kita adalah ketakutan. Kalau kena kat lumpur, tuan-puan, saya tak takut apa-apa. Saya selalu tanya tim saya. Kalau dia orang bagi tahu ada masalah, saya tanya dia. Masalah tu akan menyebabkan you mati tak? Kalau tak mati, buat je. Masalah tu akan menyebabkan you kena hukuman gantung tak? Tak, buat je. Along the way kita improve. Masalah kecil akan jadi besar di dalam impian orang kecil, teman. Sebab itu impian kita kena lebih besar daripada cabaran kita. Impian kita kena lebih besar daripada halangan kita. Dalam kesempatan ini, saya nak ucapkan terima kasih kepada Datuk Seri dan Datin Seri sebab saya yakin dekat Malaysia ni hanya ada sepasang je pasangan macam Datuk Seri dan Datin Seri. Kalau ada 100 pasangan macam Datuk Seri dan Datin Seri, nescaya lebih separuh daripada rakyat Malaysia adalah jutawan. Terima kasih. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Harrison, Sin, Kenneth, Mr. Roger, Shikir daripada Brush Ibu dan semua staff-staff. Saya tahu tuan-tuan struggle ketika bermula dulu, 5 tahun lepas staff tak makan. Saya punya customer salah seorang panjat meja, tuan-tuan nak ambil emas, lambat sangat dia panjat meja, kena kursi tak dapat emas.
Dia panjat meja, Ustaz menangis telefon saya. Saya pujuk Ustaz hantar pizza, dia minta maaf kalau kau pizza pun tak sempat makan. Kalau waktu tu saya memilih, sebab saya dari background multinational company. Multinational company almost perfect kawan. System perfect, SOP perfect, chart flow perfect. Sebab semuanya ada documentation lengkap. Saya fikir waktu tu betul ke publiko ni? Tapi at the end of the day, bila kita dah decide untuk menulis takdir kita tulis je dulu. Tulis saja dulu tuan-tuan. The perfection akan datang kemudian. Kalau ada apa-apa, suggest for improvement. Jangan diam. Jangan diam merajuk bawa diri. Jangan tuan-tuan. Dunia ni jahat, dunia ni kejam. Tak ada tempat untuk orang yang berhati kecil. Kali you merajuk, you terlampunglah seorang kat laut. Nobody cares. Nobody cares. Ini rumah keluarga you. Ini tentang kehidupan kita. Ini takdir kita. Jangan mudah kecil hati. Lepas tu berlapang dada. Be professional. Kita dalam multinational tuan-tuan. Semalam kita bertemu, hari ini kita makan bersama. Itu multinational style. We can be very professional. Saya tak perlu suka sesiapa, tapi saya boleh bekerja dengan orang itu tanpa ada masalah. Itu kita panggil professional. Ini bukan sekolah tadika tuan-tuan. Jadi jangan mudah kecil hati. Kita kena pastikan kita bergerak dengan laju sebab santai-santai tak sampai. Seterusnya kepada tim lain, mustahil tim KL Fire akan berada di dalam pentas dari Perth ke Diamond dalam tempoh 3 tahun tanpa tim lain. Jadi saya nak ucapkan terima kasih kepada tim UNM. Tepuk tangan. Wah, fikir Pak Mari muka orang dulu. Terima kasih kepada tim Haduan. Tepuk tangan. Terima kasih kepada tim Mungkin. Tepuk tangan. Terima kasih kepada Pakri. Dan untuk PKL Fire yang sentiasa istimewa dan istimewa, I will do whatever it takes. Dan last but not least, terima kasih kepada tulang belakang saya. Saya tidak tahu bagaimana saya boleh melalui 5 tahun ini. Berapa ramai suami yang tiba-tiba 3 pagi isteri hilang dan boleh bersambung. Siapa kat sini suami tiba-tiba bangun? Ni bukan isteri, ni bantal. Berapa orang boleh bersambung tuan-tuan? Jadi, he takes all the credit atas pencapaian saya. Takkan tinggalkan dia. Ada seperti dia. Pasti dia tahu aku bahagia. Banyak mata jadi saksinya. Terima kasih Tanzania 5-star Diamond buat Monia binti Nabi dan Bapak Fuad bin Muhammad Arif. Seterusnya majlis menjemput ke pentas. Dirjen kehormat kita dan Diamond yang diraihkan untuk bersama dalam satu majlis memotong kek bagi meraihkan kejayaan yang bersejarah ini. Dipersilakan yang berbahagia Datuk Seri Louisa, yang berbahagia Datuk Seri Iwan Lim, Million Star, Double Diamond Mahaguru Syukur bin Hashim dan Puan Jurnana binti Nordin, 6-star Triple Diamond Tuan Muhammad Zulkifli bin Syafi'i, dan juga 5-star Diamond Puan Azizah binti Hasan, 5-star Diamond Tuan Haji Hafizul Hakim bin Muhammad Tirta dan Tuan Alifah Rafidi binti Abdullah, 5-star Diamond Puan Monia binti Rami dan Tuan Ahmad Fuad bin Muhammad Arif. Juga dijemput Mr. Jerry, Mr. Harrison Chia, Miss Jessica, Dr. Goldwinson. And here comes our celebratory cake
for the candle. Okay, here we go. Dipersilakan 5-star diamond kita untuk memotong kek dengan kiraan 3, 2, 1. Kepada semua pencapaian cemerlang anda, 5-star diamond dalam Mega Diamond Recognition Ceremony from Believe the Revolutionary Miracles. Tahniah kita ucapkan. Sama-sama kita lakukan Public Goal! Bijima! Public Goal Group! Congratulations! Your outstanding accomplishment shine is a true inspiration for the entire Public Goal family. We got to win this interview soar even higher. So we look forward to all of you joining us in celebration this evening. I'd like to invite all our VIPs to kindly join us back in your seats. Thank you to our diamonds for this outstanding celebration, and thank you to the management team. Now, as we clear the cake, I want to invite all our photography teams and any media in attendance to kindly join us on stage to record a group photograph with everyone in the hall today. Alright, ladies and gentlemen, PGBO semua, dipersilakan datang ke hadapan, penuhkan ruangan-ruangan kosong. Kita sama-sama mengapit diamond-diamond kita di kiri dan kanan. Come forward, PGBOs, join your diamonds and our leaders for a giant group photograph. Kita rapatkan. Jangan bagi ada ruangan kosong kamu sekali di belakang. Datang juga. Okey, jika semua diamond dan juga pasukan masing-masing telah bersedia, kita ambil gambar dulu, kita beri tumpuan kepada skrin utama di mana juru gambar rasmi kita sedang bersedia. Bos cantik-cantik. Malas nak ke depan. Alright, cantik itu, boleh cukup. Freestyle, 3, 2, 1, freestyle. Okey, sekarang untuk video. Kita lakukan bersama. Public Goal! Bijima! Public Goal Group! Yes. Tahniah kita ucapkan. Kita akan jumpa di